Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mohon perhatian bagi menghormati majlis. Para mahasiswa-mahasiswi diingatkan untuk berada dalam keadaan tenang serta kekal di dalam Google Meet ini sehingga tamat majlis. InsyaAllah, majlis akan bermula sebentar sahaja lagi. Kerjasama anda amatlah dihargai. Terima kasih. Oh, siap dah ke masanya? Dah serah ke saya ke? Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Saya, Rabiatul Adawiyah binti Jamaluddin akan menjadi pengacara anda pada sesi petang ini. Yang dihormati, Tuan Haji Azizi Hamizi bin Hashim selaku tetamu jemputan pada petang ini. Para pensyarah yang dikasihi serta rakan-rakan mahasiswa semua. Tanpa melengahkan lagi masa, majlis menjemput yang berusaha Tuan Haji Azizi bagi memulakan majlis kita dengan ceramah mengenai Ramadan yang baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu terima kasih kepada pengerusi majlis lah pada petang ini. Ceramah tu nampak macam besar sangat tapi bukanlah, orang kata lebih kepada tazkirah lah ya. Okey, sebelum kita mulakan, eloklah rasanya kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, sebagaimana semua sedia maklum, petang ni macam pengerusi kata tadi ceramah, tapi saya tak nampak dia sebagai ceramah lah. Ceramah ni mungkin kita panggil ustaz-ustaz yang grand-grand lah, macam tu lah ataupun geng-geng ustaz lah. Saya ni bukan ustaz lah, orang kata. Kalau orang dulu dia panggil apa ni, tak ada rotan akar berguna. Orang sekarang mungkin tak faham maksud dia. Faham ke? Tiada rotan akar berguna. Maknanya kalau geng-geng ustaz penceramah-penceramah hebat tu kira rotan lah. Kalau nak buat kursi apa semua kan, zaman dulu kita ada kursi rotan tu, kita pakai rotan. Maknanya kualiti lagi baik. Saya ni bukan label rotan lah. Saya ni label akar mungkin bawah lagi. Tapi orang kata atas dasar anjuran Al-Quran lah. Macam dalam Al-Quran pun beritahu fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maknanya kita ni sama-sama orang beriman ni, insya-Allah lah semua ni beriman, kita digalakkan untuk memberi peringatan lah sesama kita. Di samping tu Nabi juga beritahulah baligh wa anni walau ayah. Maknanya ada satu, maknanya Nabi kata, Nabi pesan, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Maknanya apa yang kita tahu daripada Nabi tu kita sampaikanlah. Jadi saya rasa lebih kepada tazkirah lah, dan kita pun santai-santai lah petang ni, bukanlah serius sangat maksudnya. Apa yang saya tahu saya sampaikan, dan penting juga saya beritahu bahawa maksudnya yang menyampaikan ni, maknanya saya ni bukanlah orang kata lebih baik daripada mungkin yang mendengar macam tu. Tak ada satu. Cuma saya selalu pesan dekat pelajar saya, bila kita menyampaikan ataupun berkongsi ni, dia lebih kepada itu salah satu kaedah untuk kita belajar lah. Maknanya bila kita menyampaikan ni atau berkongsi, kita akan jadi lebih orang kata bukan berilmu lah, nak kata kita mungkin belajar daripada situ lah. Sebab bila kita nak sampaikan sesuatu, kita kena belajar dulu, kena study dulu macam tu. Macam you apa, bila belajar ke, bila dalam ni lah boleh praktis kaedah tu. Bila nak lagi pandai, kita share lah, share dengan kawan-kawan. Maknanya kita dah tahu sikit tu, kita sampaikan apa yang kita tahu. Sebab masa tu kita akan belajar, benda ni tak tahu. Masa tu kita akan tahu banyak. So atas dasar itulah
saya pun ambil lah benda ni sebagai orang kata cabaran lah, walau kita kata bukan bidang kita tapi tak apa. Okey, sebagaimana yang tajuk diberi, tajuk yang kita akan sembang-sembang petang ni adalah Ramadan terbaik, Ramadan terbaik. Besar tajuk ni sebenarnya. Okey. Tapi ginilah, kita nak kata kalau terbaik ni sebagai rujukan, kita kata benchmark lah. Kalau kita dalam bidang kata accounting ataupun lebih kurang lagi bidang pengurusan ni, so benchmark lah. Bila kita kata terbaik ni, biasanya kita akan buat benchmarking ataupun rujukan. Jadi kalau kita nak tengok yang terbaik ni siapa, sudah semestinya semua dah tahu, mestilah kita kena rujuk Nabi SAW sebagai manusia terbaik dalam semua perkara. Apatah lagi dalam ibadah lah. Dalam ibadah mesti, maknanya Nabi lah yang terbaik. Sebagaimana disebut Nabi ni sebagai qudwah. Qudwah ni maknanya contoh lah, contoh ikutan. Dia lain lah kalau kita kata macam sekarang orang kata zaman sekarang, istilah zaman sekarang, idola lah kan, macam-macam idola dan sebagainya. Dia kalau qudwah ni, kita kata konsep qudwah ni dia berbeza. Kalau sekarang ni idola mungkin orang kata kita contoh artis lah, cara mudah orang kata kan, minat artis. Tapi bila kita minat dia, mungkin kita lebih kepada kita dengar dia punya lagu ke, kita minat lagu. Tetapi mungkin dari segi gaya hidup dia tak sesuai pun sebagai seorang, mungkin kita kata warga negara ke, contoh kat Malaysia lah, warga negara yang baik, macam tu. Tapi qudwah ni lain, maknanya konsep qudwah ataupun contoh ni bagi Nabi ni, dia adalah contoh yang mana kita boleh ikut dari segi aspek kehidupan dia keseluruhannya, macam tu. Jadi kita nak ikut Nabi. Cuma itulah, Nabi ni level dia lain lah. Maknanya dia punya, kalau kita kata benchmarking tu, dia paling tinggi lah, tertinggi. Maknanya paling hebat. Jadi saya rasa, saya tak tahulah, mungkin ada yang mampu ke apa, tapi saya rasa nak capai tu memang tak mampu lah. Jadi kita buat macam ni lah. Maknanya kita, target kita ataupun matlamat kita nak ikut Nabi. Itu matlamat kita. Memang kita tanam dalam fikiran kita ataupun dalam diri kita, kita memang nak ikut Nabi. Cuma nak capai tu memang agak susah, tapi kita cuba yang terbaik dan kita kata proses lah. Kita cuba melalui proses tu. Cuba melalui proses untuk menjadi yang terbaik, kan. Jadi bila kita kata nak capai proses tu, kita cubalah buat apa-apa ataupun amalan, walaupun kita kata sikit ataupun orang nampak tak penting, tapi mungkin kita kata berkekalan ataupun istiqamah, kan. Sebab Nabi pun ada kata, maknanya amalan yang paling dicintai ni oleh Allah adalah amalan yang sedikit, amalan yang, amalan sedikit tetapi dia lakukan secara istiqamah, kan. Contoh sedekah ke apa benda, kita sedekah RM1 sehari, tapi setiap hari kita sedekah, tu bagus, amat dicintai. Jadi itulah tadi, maknanya kita akan, apa yang kita nak bincang ataupun nak sembang ni, apakah amalan-amalan yang kita kata boleh menjadikan Ramadan tu terbaik. Macam saya cakap tadi, terbaik memang Nabi lah. Cuma dari perspektif kita yang orang kata banyak kekurangan dan kelemahan, dan tambah pula umat akhir zaman ni, terbaik yang mungkin kita boleh capai adalah terbaik sepanjang hidup kita. Dalam bahasa mudahnya, lebih baik daripada sebelum-sebelum ni lah. Ataupun dengan kata lain, kita kata ada improvement, ada peningkatan, kan. Maknanya ada bertambah, itu. Maknanya kalau nak jadi terbaik macam Nabi tu mungkin lambat lagi lah. Okey, itu. Jadi hari ni kita akan mungkin fokus beberapa perkara lah. Apakah dia amalan-amalan yang kita akan cuba bincang nanti, kan. Tapi sebelum tu lah, sebelum kita pergi lanjut, maknanya kita semua dah tahu kita dah berpuasa, dah ada 10 hari puasa, dah melalui 10 hari berpuasa. Jadi kita semak balik lah apa pengertian puasa lah. Tak nak lah dari segi definisi yang biasa tu semua dah tahu, kan. Mungkin ramai yang tahulah, maknanya kalau kata dari puasa ni dari sudut fiqahnya apa, menahan lapar dan dahaga, bermula daripada terbit fajar tu sampailah ke
apa ni, terbenam matahari kan. Maknanya daripada subuh sampai maghrib lah dalam bahasa mudah. Cuma kita nak tengok apa ni dari sudut lain lah kan. Sebab kadang-kadang kita ni buat sesuatu tanpa kita tahu maksud yang kita kata mendalam ataupun sebenar, kita buat main-main lah kan. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Sama lah. Macam kalau kita tak kenal puasa ni apa, maknanya kita anggap puasa ni macam rutin biasalah yang kita lalui sepanjang tahun. Ataupun setiap tahun kita akan lalui. Ataupun kita kata kalau kita tak kenal Ramadan ni, mungkin kita kata puasa ni mungkin kita kena lalu dulu sebelum raya gitu. Ataupun orang kata kalau tak puasa tak syok lah raya macam tu. Mungkin sekadar itu sajalah kalau kita tak kenal puasa ni macam mana. Dari sudut lain, maknanya kita kata puasa ni sebenarnya amalan baru ke? Bukan. Sebenarnya puasa ni amalan semenjak sebenarnya daripada Nabi Adam lagi telah ada puasa lah. Cuma mungkin cara hari ke apa benda berbeza dengan kita. Kan Nabi Ibrahim, Nabi Musa kan, umat-umat apa ni Yahudi kan, umat Bani Israel. Bani Israel dia orang pun memang dah biasa puasa kan. Even Bani Israel ni sebenarnya bukan setakat puasa, didedahkan dalam video-video ada dalam YouTube dan sebagainya. Solat dia pun sama lebih kurang macam kita kan. Dia cuma ada beza lah. Okey. Maknanya biasa dah. Puasa ni sebenarnya daripada dulu lagi. Orang nak kata apa ni, buat apa menyeksa diri ke apa benda, bukan kan. Itu dah biasa. Dan sekarang pun dah terbukti lah. Orang kata puasa ni bukan lagi, kalau dulu mungkin kita ataupun di luar sana dimomokkan puasa ni mungkin menyeksa lah apa kan, menyeksakan diri ke apa. Tapi sekarang ni saya rasa dah common dah, bagi contohnya geng-geng yang diet punya geng kan, nak kurus macam tu. So kita ada istilah apa, IF lah, apa kan sekarang, intermittent fasting ya. Kan. So dah common, biasa. Like even IF ni saya rasa lagi ekstrim daripada puasa Ramadan. Betul tak? Saya tak ingat berapa. Saya rasa berapa belas jam tak makan, tak minum kan. Lagi ekstrim sebenarnya IF. Tapi tengok bila syariat Islam ni ataupun kaedah puasa Islam ni sebenarnya lagi mudah kan. Okay. Sebab apa? Sebab Islam ni sebenarnya memang agama yang dia sesuai dengan fitrah dia sesuai dengan kita lah, sesuai dengan kita. Okey, dan kalau kita nak tengok dari sudut mungkin saintifik ataupun kesihatan pun dah banyak dah kan, kajian-kajian dan sebagainya kan. Puasa ni terbukti boleh mengurangkan kadar gula dalam darah, boleh menstabilkan darah, kolesterol dan sebagainya kan. Daripada manfaat kesihatan. Dan memang benda ni dikaji. Sebenarnya orang-orang barat, orang yang bukan Islam yang lebih kaji benda tu lah. Kan contoh macam saya ada terbaca kajian daripada ni Dr. Eric Berg. Dia ni daripada US. Dia kaji berkenaan dengan kanser. Ni kanser, dia kaji berkenaan kanser. Dia pun tengok apa berdasarkan kajian dia lah, dia tengok populasi yang paling kurang mengalami ataupun kena penyakit kanser di dunia ni di kat mana? Negara Arab. Negara Arab. Semua tu lah, Arab Saudi, UAE lah apa benda semua tu, Qatar, Bahrain, semua, Kuwait, Iraq dan sebagainya. Jadi dia pun buat kajian lanjut lah. Kenapa kat situ dia rantau negara Arab ni kurang orang kena kanser. Daripada kajian dia yang paling nombor satu dia letak adalah puasa. Disebabkan sebab puasa. Sebab dia kata sebenarnya manusia ni cukup sebulan je, kalau kita berpuasa sebulan sahaja, sebenarnya dia boleh menstabilkan kita punya gula dalam darah. Kenapa gula? Apa kaitan gula dengan kanser? Banyak kajian-kajian kanser sebenarnya, kalau you baca, kita kata feeder kepada kanser ni ataupun makanan utamalah kepada kanser ni adalah gula. Jadi orang yang suka sangat makan gula ni, dia sebenarnya membiakkan sel kanser. Sebab badan kita ni sebenarnya semua ada sel kanser. Jadi sel kanser ni tak elok bukan. Allah jadikan sebenarnya sel kanser ni tugas dia adalah membersihkan ataupun, tak silap saya lah, saya baca itu, tak ingat lupa. Fungsi dia adalah membersihkan sel-sel yang mati dan sebagainya. Jadi kita perlukan sebenarnya sel kanser tu dalam badan kita. Cuma tak boleh dalam banyak lah. Kalau dia dah banyak tu yang jadi
kanser. Maknanya bila dia dah makan sel-sel yang baik dan sebagainya, dia mati kanser. Okey, itu kajian daripada Dr. Eric Berg daripada US. Maknanya puasa faktor dia menyebabkan kurang kanser. Lagi satu, alkohol lah kajian dia. Alhamdulillah kita bersyukur orang Islam ni, maknanya kita dah ada panduan hidup kita. So tak boleh minum arak kan. Sebab benda tu memang mudarat. Secara logik pun kita tak payah fikir jauh. Secara logik pun memang arak ni banyak mudarat ni. Dalam Quran pun kata kan. Memanglah ada manfaat, tapi dalam Quran kata manfaat mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaat. Kan. Yalah, manfaat selalu dia orang minum arak ni nak hilang masalah lah kononnya, tapi bukan hilang pun. Lupa seketika saja kan. Tapi masalah ni lagi teruk kepada kesihatan. Tu tak apa lagi kalau tak sihat di sini. Masalah dia boleh menyebabkan bencana kepada orang lain. Bawa kereta, aksiden, orang mati dan sebagainya. Okey, dan kajian dia juga sebab kenapa kurang kanser, merokok. Dia kajian ni. Maknanya kurang merokok, especially dia kata golongan wanita lah dekat dengan arak. Malaysia pun alhamdulillah saya rasa kurang. Tadi berbanding dengan masyarakat barat, dia orang ni kalau wanita pun semua memang merokok tu biasa. Okey. Begitu juga dengan apa ni? Ada seorang saintis daripada Rusia, nama dia Yuri Nikolaev ya. Yuri Nikolaev. Dia ni dia kata apa ni? Ini statement dia lah. Dia kata penemuan terhebat di abad ini, dia kata. Macam-macam lah kita ada penemuan terhebat di abad ini. Maknanya jumpa telur dinosaur lah. Dia kata apa ni? Jumpa kota-kota lama yang terbenam beribu tahun. Dia kata semua itu tak hebat lagi, dia kata. Semua itu memanglah kita rasa hebat kan, jumpa telur dinosaur. Satu kita kata breakthrough yang hebat lah. Kan, ataupun jumpa arkeologi yang beribu-ribu tahun zaman Fir'aun ke apa, itu hebat. Tapi pada dia itu tak hebat lagi. Dia kata sebenarnya itu pendapat dia lah, saya ikut ni. Maknanya dia kata penemuan paling hebat di abad inilah dia kata adalah di mana penemuan di mana puasa ni sebenarnya baik untuk kesihatan manusia. Itu penemuan dia lah. Itu orang barat. Kita sebenarnya orang kata tak perlukan sangat lah. Bukanlah, tapi benda tu alhamdulillah menambah keimanan kita lah kan. Tapi kita sebagai orang Islam, bukan itulah yang kita cari. Sebab sebagai orang Islam ni, matlamat kita bukan yang tu. Tapi dapat alhamdulillah bonus. Dan memang terbukti pun dari segi kesihatan memang bagus. Tapi matlamat kita apa sebenarnya puasa ni? Dalam Quran beritahu kan. Ini saya rasa semua tahulah ayat kan. Ya ayyuhallazina amanu, surah Al-Baqarah ayat 183. Saya rasa ramai hafal lah ayat ni sebab dah berulang-ulang kali dibaca Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung tu dia beritahu tattaqun la'allakum, moga-moga semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Itulah sebenarnya. Kita ni yang tu. Kalau kesihatan semua tu kita kata bonus. Kita sebagai orang Islam, tujuan puasa Allah jadikan tu syariat puasa ni apa? Supaya kita jadi orang bertakwa. Apa maksud takwa? Dalam bahasa mudahnya takwa ni takutlah, takut Allah. Jadi bila takut ni apa yang natijah dia ataupun kesan dia. So, bila takut kita akan patuh dari sudut apa Allah suruh buat, apa Allah larang kita tinggalkan. Itulah dia takwa. Okey, jadi sempena bulan Ramadan ni, kita kata tadi dalam konteks nak jadi Ramadan terbaik ni, jadi kita cubalah jadi orang bertakwa tadi dengan melakukan apa yang Allah suruh. Dan kaitkan pula dengan yang terbaik tadi, kita kata macam mana nak terbaik, kita buatlah apa yang Allah suruh. Dan kita cuba tingkatkan. Cuba tingkatkan daripada yang sebelum-sebelum ni kan. Jadi saya rasa untuk petang ni kita fokuslah beberapa perkara. Kita fokus beberapa perkara untuk kita cuba tingkatkan. Yang pertama apa dia? Saya rasa ni paling penting lah. Solat. Solat lah paling penting. Kita pun dah tahu semua solat ni paling penting. Kita pun dah orang kata mungkin pedih telinga dah dengar solat tiang agama kan. Okay. Tapi memang betul lah solat ni tiang agama. Tiang apa maksud tiang? Macam rumah kan. Kalau rumah tak ada tiang macam ni, runtuh lah rumah. Macam tu lah.
Jadi kalau kita tak solat, so macam mana agama kita runtuh? Runtuhlah agama kita. Maknanya kita runtuh tu maksudnya macam mana? Maksudnya kita tak pedulilah. Maknanya apa yang berlaku kepada agama kita ni mungkin kita tak ambil tahu dan sebagainya. Itu mungkin natijah dia. Itu kita kata solat sebagai tiang agama. Dan saya rasa insyaAllah lah kita semua ni semua solat lah. Dan lagi penting lagi lah apa ni, ada juga hadis kata solat ni ataupun kita kata dalam hadis tu mafhumnya lebih kurang maksudnya yang membezakan. Takut sikit lah dengar hadis ni, tapi tak apa, kita bincang sikit. Dia kata, Nabi kata yang membezakan di antara seseorang dengan syirik dan kekafiran adalah solat. Bahaya tu. Maknanya kalau kita tak solat ni, dibimbangi kita jatuh kepada yang tadilah syirik ataupun kafir. Tapi ulama bincang lah, hadis ni dia bukan maksudnya tak solat je terus kafir, bukan. Tak kafir di sini maksudnya kafir di sini maksudnya kita tak solat tapi kita meremehkan solat. Itu tak boleh. Kan? Kita ni memang malas. Dia ada dua kategori. Satu, kita tak solat sebab memang kita malas lah. Kita malas dan kita memang tak nak buat lah contohnya. Tapi kita tetap kata solat tu wajib. Contohnya. Itu tak apa. Tak apa lagi. Tak apa tu tapi berdosa lah. Berdosa sebab kita tinggalkan solat. Dia yang kategori kedua. Kategori kedua maknanya kita ni dah lah tak solat. Bila orang tegur kita pun dah orang kata mulalah sekarang kan sentak lah. Lepas tu kita pun mulalah bagi ayat-ayat yang kata tak boleh. Maksudnya solat ni tak wajib lah. Apa benda lah solat, apa guna contoh apa guna solat. Tu yang tadi. So harap tak ada lah. InsyaAllah semua kita tak ada lah berlaku macam tu. Okey, dan bagi lelaki lah, paling penting solat ni lelaki kalau boleh seboleh-bolehnya cubalah solat jemaah di masjid. Solat fardu tu yang 5 waktu tu penting. Subuh paling kritikal subuh dengan isyak. Subuh dengan isyak. Kan? Subuh ni kalau ada maupun hadis pun kata kalau lah orang tahu pahala solat subuh ni, kebesaran, kehebatan fadilat solat subuh ni, saya orang akan merangkak pergi masjid nak semayang berjemaah macam tu. Dan dari segi pahalanya juga ada diberitahu, ada hadis beritahu kalau kita solat subuh secara berjemaah ni seolah-olah kita berqiyamul sepanjang malam. Sepanjang malam tu kita tidur je. Kan lepas isyak tidur sampailah subuh. Tak qiyamul langsung. Tapi disebabkan kita solat subuh berjemaah dapat pahala qiyamul sepanjang malam. Hebat tak? Kalau nak dapat pahala qiyamul sepanjang malam kena bangun. Kena bangun sepanjang malam tak tidur. Letih tu berapa jam? 4-5 jam kena bangun tak tidur. Tapi cukup sekarang, bukanlah cukup. Kalau kita boleh qiyamul tu lagi bagus lah kan. Tapi maknanya kalau kita solat subuh secara jemaah pun dah dapat pahala qiyamul sepanjang malam. Sama juga isyak. Isyak kurang sikit lah. Maknanya isyak ni kalau kita sembahyang jemaah dapat separuh malam, sebahagian malam. Qiyamul. Tapi pahala qiyamul lah. So itu kata solat. Okey. Sekarang ni ada baru-baru ni timbul isu. Saya rasa minggu lepas kot. Dalam seminggu ni lah kot kan, isu kecoh, isu solat tak, puasa tak solat. Macam mana tu kan? Ada kan kecoh. Lepas tu adalah yang kata, aku dah lama, yang komen-komen lah, netizen lah. Kata saya dah lama, aku dah lama tak puasa. Sebab ada yang cakap kalau puasa tak solat pun tak guna, tak dapat pahala. Betul lah, memang betul. Semacam kita kata tadi lah, solat ni tiang agama. Cuma kita sekarang ni orang kata, itulah masalah bahana media sosial ni. Kalau kita tak solat pun, maknanya kita puasa, kita janganlah keluarkan kata-kata yang macam tu. Maknanya kalau mungkin kita masih mujahadah ataupun kita masih berusaha. Kita ni mungkin dari segi solat ni mungkin ada culah lagi. Ataupun kita dah okey lah solat, tapi bila masalah tertentu kita tak solat. Contoh assignment kan banyak sangat. Lecturer ujung sem, minggu ke-14 lah, test lah, assignment lah, ada presentation lah. Aduh, mana sempat nak solat. Kan mungkin macam tu kan. Okey, tapi kalau orang kata
Kalau yang memang masih tak solat, tapi dia berpuasa, puasa, teruskanlah puasa. Teruskan. Janganlah kata tak guna lah puasa sebab tak dapat pahala. Tak apa. Mungkin orang kata dengan kita buat macam tu, dengan niat ikhlas kita, mana tahu Allah buka pintu hati dan hidayah untuk kita. Tapi yang paling penting kita janganlah sekali-kali meremehkan apa-apa saja ibadah. Apa-apa saja ibadah lah. Solat terutama dan puasa. Janganlah kata apa ni, solat tak penting ke, puasa tak penting ke, ataupun tak guna. Macam tadi lah, tak guna aku puasa sebab tak solat bukan dapat pahala. Tak payahlah. Kita senyap je. Apa-apa yang kita buat ni, kita dengan Allah. Tapi kita cubalah sebaik mungkin. Kalau kita masih culas solat tadi, kita perbaiki solat. Yang dah berpuasa tapi masih orang kata solat tak berapa lagi, teruskan puasa. Janganlah buka puasa. Okey, itu yang pertama lah, solat. Seterusnya Quran lah. Baca Quran. So memang bulan puasa ni memang dikenali, ulama-ulama pun sebut bulan Al-Quran lah. Maknanya sebab apa ni, kita pun tahu maknanya Al-Quran ni diturunkan pada bulan Ramadan daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia pada bulan Ramadan. Jadi ulama-ulama pun dia orang memang banyak menghabiskan bulan Ramadan ni baca Quran lah. Kalau kita pun tahu kisah yang popular, kalau macam Imam Syafi'i tu dia khatam 60 kali Quran dalam satu bulan Ramadan ni. Maknanya dua kali satu hari. Maknanya dia memang banyak hari-hari dia tu dipenuhi dengan baca Quran lah. Kita ni macam mana? Sekurang-kurang satu lah. Kalau boleh satu juzuk. Satu juzuk ke? Kalau boleh khatam satu lah, satu Quran untuk satu bulan ni. Kan? Itu masing-masing lah. Macam mana nak buat kan. Tapi orang kata simple calculation dia satu juzuk satu hari lah. Satu juzuk satu hari. Cuma cara dia tu masing-masing lah. Mungkin 5 waktu solat kita bahagi 10 muka kan. Satu juzuk 10 muka. So 2 muka. Bukan sorry 10 satu juzuk tu ada 10 helai. 10 helai. Maknanya satu waktu solat ambil lah 2 helai. 2 helai tu 4 muka lah. Macam tu. Dua. Habis lah satu juzuk satu hari. Tapi biasalah kadang-kadang kita ni macam-macam. Lepas asal kan sibuk nak pergi bazar lah, apa benda lah. Pandai-pandai lah. Nanti kita cover lah. Kalau dah terlepas waktu tu, kita cover waktu lain. Macam tu. Saya pun samalah. Saya cerita ni pengalaman saya. Dah hari 10 tak habis lagi juzuk 10. Kan? Tapi kita pandai-pandai curi masa. Memang kita sekarang ni sibuk dengan masa. Tak apa-apa je kan. Saya tak cakap orang, saya pun cakap diri saya. Kadang-kadang kita sibuk dengan benda-benda yang tak penting pun. Okey, yang tu. Sama jugalah, kita kadang-kadang ambil mudah juga Quran ni. Sebab apa? Sebab kita tak tahu dan tak kenal sangat Quran ni apa. Kan? Kita anggap macam, yelah baca dapat pahala macam tu Tapi sebenarnya Quran ni sebenarnya dia panduan hidup kita lah. Tapi yalah itu dari perspektif lain. Kadang-kadang ada ulama tak setuju. Sebenarnya betul lah Al-Quran ni kalau dari segi maksud sebenarnya dia mukjizat yang diturunkan kepada Nabi. Kan? Muhammad SAW. Tapi dari sudut kita orang kata nak mudah faham ni, dia sebagai panduan hidup kita untuk di dunia ni. Itulah Quran kan. Sebab macam-macam. Kalau kita sekarang ni cerita pasal ekonomi, masalah ekonomi, semua sebenarnya prinsip-prinsip panduan dasar dia ada dalam Al-Quran sebenarnya. Kalau kita contohnya kita cakap sudut ekonomi, kita ni bidang kita lah, accounting, ekonomi, finance ni kan, apa kalau Quran ni dia cerita pasal ekonomi ataupun finance ni, apa yang paling basic sekali adalah berkenaan dengan perniagaan dan riba lah. Tu kita dapat lah riba apa benda kita tak tahu sebenarnya. Kalau kita betul-betul kaji dan baca, sebenarnya yang menguasai ekonomi dunia ni adalah pemain-pemain yang terlibat dengan riba. Sebenarnya tengok Al-Quran dia tackle isu tu. Itu sebenarnya isu yang sangat besar atau prinsip yang sangat besar yang kuasai dunia ni kan. Sistem-sistem perbankan dan sebagainya semua dikuasai oleh perbankan riba. Bukan perbankan saja sebenarnya, ekonomi dunia ni dikuasai oleh golongan ni golongan-golongan pemain ataupun player dalam riba ataupun interest punya bisnes. Okey, ataupun kalau kita sebut
berkenaan dengan apa ni, isu sosial kan. Dalam Quran pun banyak benda-benda yang berkenaan dengan isu kan. Yang paling basic contohnya apa ni, zina dan perhubungan di antara lelaki perempuan, pernikahan dan sebagainya. Penting kan, kalau sekarang baru kita nampak kan kenapa benda tu penting. Kalau kita tengok negara barat, bila dia orang terlalu mengamalkan gaya hidup yang bebas tanpa batasan di antara lelaki wanita, zina ni dah macam tak ada apa, nothing, macam tu kan. Tengok apa berlaku. Memang dia maju dari segi apa ni, fizikal, tetapi dari segi moral, dari segi institusi keluarga kita kata. Institusi keluarga habis hancur. Kenapa penting institusi keluarga ni? Pentinglah institusi keluarga ni sebab di situlah tempat lahirnya, kita kata, kasih sayang dan cinta yang suci di antara manusia. Betul tak? Di situlah lahirnya kasih sayang antara ibu dan anak, anak dengan bapa, suami dan isteri. Benda ni yang akan mengharmonikan masyarakat. Kita pun dah tengok, kalau you pernah tengok lah apa dan baca kan, maknanya kenapa jenayah banyak berlaku dekat negara barat macam US lah terutamanya. Bunuh-membunuh ni benda yang biasa. Dan tiada perasaan. Sebab apa? Dan penjenayah dia orang ni tembak-menembak di sekolah lah. Mass shooting dia panggil. Masalah US memang dia orang punya masalah utama antaranya adalah mass shooting. Tembakan secara rambang untuk orang awam. Dia orang ni macam tak ada perasaan. Kenapa tadi? Tadilah. Punca dia sebab dia orang membesar dengan tiada institusi keluarga ataupun dengan institusi keluarga yang telah runtuh. Dia orang tak ada siapa yang menyayangi dia orang. Dia orang pun tiada siapa yang dia orang sayang. Jadi buat apa suka je lah kan. Bayangkan kalau orang yang dia ada keluarga yang dia sayang kat rumah dan sebagainya, dia takkan buat benda-benda yang pelik-pelik macam tu kan. Itulah pentingnya kita kata institusi keluarga dan sosial. Semua ni dalam Quran memang sangat ditekankan lah. Okey. Dan dalam hadis juga beritahu lah, ini dari sudut lain pula, maknanya Quran ni ini untuk kita lah. Kita kata khairukum man ta'allamul Quran wa'allam. Maknanya dalam hadis Nabi beritahu siapa yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran, mengajar dan belajar Al-Quran. Macam Madam Laila kan, dia mengajar Al-Quran, dia bagus. Tapi kita pun boleh jadi bagus juga. Sebab dalam hadis tu kata bukan pengajar dia, orang yang belajar pun bagus. Maknanya sebaik-baik kamu orang yang mengajar dan belajar. Okey. Itulah saya rasa yang kedua berkenaan dengan Quran. Tadi solat, Quran. Seterusnya simple je. Sedekah. Yang ketiga ni sedekah. Okey. Sedekah ni ialah kita tahu. Kadang-kadang mungkin orang kata nak sedekah apa, duit pun tak cukup makan kan. Macam tu. Tapi kita tengoklah ikut kemampuan. Sedekah ni bukan orang kata sedekah paling banyak, paling bagus. Maknanya bilioner sedekah berbanding kita student sedekah. Bilioner sedekah mungkin juta-juta. Contoh, kita sedekah RM1 je masuk tabung masjid. Mana baik? Mungkin kita lebih baik. Sebab kita sedekah contohnya tak ada perasaan riak. Contoh kan, nak riak apa? Sedekah dah lah RM1 masuk tabung masjid. Tak riak pun kan. Tapi itu bagus. Berbanding contoh mungkin bilioner, dia pergi sedekah kat masjid ke apa benda. Ni bukanlah, ini contoh saja kan. Tapi mungkin ada ramai yang ikhlas. Tapi ini contoh sebagai perbandingan. Dia sedekah mungkin 100,000, 1 juta kat masjid. Pegang mock cek besar-besar, masuk TV lah apa benda. Bangga pula. Yang tu tak bagus lah. Maksudnya tak ada nilai pun di sisi Allah. Orang yang sedekah yang macam tu, kalau ada perasaan riak dan sebagainya, itu tak ada nilai. Berbanding kita tadi sedekah RM1. Kan, masuk tabung masjid. So lebih besar nilainya di sisi Allah. Dan ada hadis Nabi beritahu, man naqasat malu 'abdin min sadaqah. Kan, maknanya tidak berkurang harta hamba tu atau harta kita ni dengan bersedekah. Kan, macam pelik kan. Kita ni orang accounting, kira punya orang, kira ada RM100 sedekah 10, tak kurang. Tak logik ke? Tak logik ke?
Mestilah kurang kan, ada RM100, derma RM10. Tinggal RM90. Tu kurang. Dia sebab tu kadang-kadang benda-benda kita kena belajar lah benda ni kan. Jadi ulama bahas lah maksud dia. Ya, dari segi orang kata physically kurang. Mungkin dari segi fizikal harta kurang lah. Tapi sebenarnya dia bertambah dalam bentuk ataupun dia akan datang dalam bentuk barakah, kita kata. Ulama-ulama bincang. Maknanya harta kurang tapi mungkin datang dalam bentuk barakah, kita dapat barakah. Barakah ni apa pula? Kan? Barakah ni secara mudahnya, secara umumnya ulama kata bertambah kebaikan. Kan? Maknanya kalau duit ada sikit tapi memberi kebaikan duit tu, contoh. Kan? Kita contoh gaji 100. Tapi 100 tu macam-macam benda kebaikan boleh datang. Contohnya boleh beri nafkah ataupun rezeki kepada keluarga kita. Dengan 100 tu kita boleh tadi contohnya derma RM1 kat masjid, contoh. Ataupun kalau ada contoh kucing, contoh mudah, kucing ke lapar, ngiau apa ni geser-geser kat kita nak makanan kan. Contoh kita pun pergi masuk kedai beli makanan, bagi dia makan. Macam tu. So itu kita kata membawa kebaikan, itulah barakah. Ataupun lebih mungkin lebih luas lagi, lebih dalam bentuk lain, mungkin kita kata harta kurang. Tapi mungkin dalam bentuk kita dapat ilmu. Ilmu tu pun rezeki. So kadang-kadang kita ni nampak rezeki ini hanya dalam bentuk duit. Duit banyak, rezeki banyak. Tidak semesti. Sebab kadang-kadang orang duit banyak tapi duit asyik habis pergi hospital sebab tak sihat. Tak guna je kan. Duit banyak tapi tak boleh menikmati pun. Nak makan pun tak boleh. Contoh. Berbanding contoh orang kampung biasa yang mungkin kais pagi makan pagi kan, tapi dia nak makan apa saja boleh. Tapi duit tak banyak lah kan. Macam tu. Ataupun mungkin kita kata barakah ataupun rezeki ni mungkin dalam bentuk anak-anak yang baik-baik, tak buat perangai, tak buat masalah macam tu kan. Ataupun kawan-kawan macam you all dalam konteks you all ni kawan-kawan lah. Kawan-kawan dekat hostel, dekat college, dapat kawan yang baik-baik, tak ada kawan-kawan yang kaki inilah kan, mana ada masalah lah, masalah dengan kawan kan, kena tipu dengan kawan dan sebagainya macam tu. Itu pun kita kata rezeki ataupun barakah lah. Okey. Itulah kita kata sedekah. Jadi kalau boleh mungkin ketiga-tiga amalan ni tadi kita cuba baikilah. Macam solat tadi kan. Lupa tadi solat tarawih kan. Contoh. Bulan-bulan puasa ni kalau boleh solatlah tarawih. Solatlah tarawih. Kalau tak dapat pergi jemaah, solatlah sendiri. Tak reti nak baca, tak payah. Itu semua itu bukan dia punya sebahagian daripada ni lah. Itu cuma maknanya ulama-ulama lah yang buat kaedah nak ambil berkat bulan Ramadan ni, kita selawat, jadi kita buatlah selawat ramai-ramai. Macam tu je. Jadi kalau nak buat sendiri, buat je lah semayang 2 rakaat 8 tu, 2 sendiri-sendiri. Buat sendiri. Baca lah kalau setakat tahu baca kuliah Qur'anullah, baca tu. Tapi yang saya cakap tadi, yang paling penting solat jemaah tu kalau boleh kan. Solat jemaah ni kalau boleh kejar, walau macam mana pun kejar untuk berjemaah. Solat tarawih mungkin kita dalam bulan puasa ni banyak assignment lah, nak buat apa-apa, nak bincang, discussion. Lepas solat jemaah tu, kita pergilah. Kita mungkin kita solat sendirilah. Kita solat sendiri dulu. Bila ada peluang balik nanti kita sembahyang jemaah pula. Macam tu. Solat. Ataupun lupa lagi solat tadi. Banyak lagi. Banyak macam-macam solat lagi sebenarnya kita boleh buat. Kalau mungkin kita tak biasa solat duha. Cubalah solat duha 2 rakaat. Okey, selepas terbit matahari. Maknanya lebih kurang bagi dalam 20 minit ke 30 minit selepas habis waktu subuh tu. 20 minit ke 30 kita tunggu sikit, kita solat. Itu solat duha. Ada yang kata isyraq lah dan sebagainya. Itu ada perbincangan lah kat situ. Ataupun mungkin yang tak pernah solat tahajud ke, bangun solat tahajud. Tahajud ni sebenarnya bulan Ramadan ni sebenarnya sangat mudah package dia sebab kita bangun sahur. Tapi masalahnya student ni saya tahulah, saya dulu pun student so kita tak bangun subuh ni, maknanya bangun semain subuh je. Sebenarnya rugi. Rugi. Sebab bersahur tu
sangat ditekankan lah. Sahur tu sangat ditekankan oleh Nabi. Nabi berkata bersahur lah sebab dekat sahur tu ada barakah. Barakah lagi. Tengok kan, maknanya sahur tu penting. Kalau kita kata kita tak nak makan, minum air. Yang penting kita ambil barakah sahur tu. Contoh mungkin 10 minit sebelum waktu sahur, kita jaga minum air. Standby dah air. Saya memang macam tu. Habit saya akan standby air setiap hari dekat tepi katil. Macam tu. Bila bangun tidur memang terus minum air. Tengoklah kalau bulan puasa ni kalau terlajak, setakat ni alhamdulillah tak terlajak lagi. Maknanya ambil barakah, seteguk air, seteguk. Dah. Mungkin malam tadi you kata sahur pukul 12. Late supper. Late supper aka sahur lah katanya. Tak apalah. Makanlah pukul 12 ke pukul 1 kan. Lepas tu tidur. Tapi sebelum subuh tu ambil lah sikit masa kan, bangun sebelum subuh tu. Kalau dapat 15 minit, 10 minit sebelum subuh tu cantik lah. Itu sangat cantik 15 minit. Mungkin teguk air dulu ke apa benda. Lepas tu solat lah 2 rakaat. Waktu tu memang sangat hebat. Waktu kita kata 1/3 akhir malam. Itu termasuk 1/3 akhir malam. Memang ada diberitahu dalam hadis. Apa berlaku 1/3 akhir malam tu, Allah turun di langit dunia kan. Maknanya siapa yang berdoa masa tu akan dikabulkan. Hebat tu. Kan sebab kita ni perlukan ataupun macam-macam hajat dalam kehidupan kita. You all tambah-tambah you all ni sebagai pelajar, hajatnya nak berjaya lah kan. Nak berjaya dalam peperiksaan lah, nak cemerlang dan sebagainya. So gunakan waktu tu. 5 minit je. Ambil masa dalam 5 minit. Tapi masa yang 5 minit tu sangat berharga. Sangat berharga. Macam tu. Okey. Dan sahur ni juga Nabi kata beza antara sahur macam tadi dah cerita kan. Orang Yahudi berpuasa tapi dia tak ada sahur. Jadi kalau kita tak sahur, jadi puasa kita macam dia lah. Dia kata perbezaan antara puasa kita dengan Yahudi, Nabi kata makan sahur. Jadi kita sahur lah, cuba bersahur tu. Okey. Apa lagi doa tadi Jadi bulan Ramadan ni pun gunalah sepenuhnya peluang bulan Ramadan ni, sebab bulan puasa ni ataupun dalam hadis ada beritahu 3 golongan kan. 3 golongan yang tak ditolak doanya, pemimpin yang adil, imam adil ataupun pemimpin adil, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, maknanya tempoh kita puasa sekarang ni kan. Tengah puasa ni doa. Dan lebih-lebih lagi sebelum buka puasa tu. Dalam 5 minit tu doa lah masa tu. Itu pun waktu yang sangat mustajab tu. Gunakan peluang tu. Dan satu lagi orang yang dizalimi dalam hadis saya lah. Jadi gunakan peluang bulan Ramadan ni untuk berdoa. Dan lebih-lebih lagi nanti kod terjumpa malam Lailatul Qadar kan. Kita selalu kadang-kadang duduk, kita tahu tapi kadang-kadang malas lah apa benda. Tapi macam saya kata kadang-kadang simple je formula dia. Macam mana nak dapat Lailatul Qadar, simple je. Mungkin kita kata nak bangun 4-5 jam, 3 jam beribadat ni kita tak mampu. Saya pun kadang-kadang saya terus terang kalau 4-5 jam yang tak mampu lah. Paling lama pun 1 jam. Okey. Tapi simple je formula tadi. Maknanya kita guna bila 10-15 minit sebelum subuh. Itu kira waktu mulai lah tu. Nak dapat macam mana? So kita cuba hari ni, cuba konsisten 10-15 minit sebelum subuh tu kita bangun dan solat 2 rakaat. Ataupun kalau tak sempat sangat pun istighfar. Kita istighfar. Kita istighfar waktu tu. Istighfar dan doa lah. Istighfar dan doa. Kan? Okay. Panjang juga dah 40 minit dah. Saya rasa cukup lah kot. Ada apa-apa lagi ke? Terlepas. Ada apa lagi akhlak lah, benda-benda lain. Contohnya akhlak, jagalah akhlak kita dengan kawan-kawan, dengan orang tua, dengan ibu bapa tu mestilah tapi dalam konteks college duduk dekat PITM ni dengan kawan-kawan dengan senior-senior, junior-junior, bukan senior je, junior kan kita tanya tak boleh lah, maknanya dengan dua-dua lah, dengan senior ada akhlak dia, dengan junior pun ada akhlak dia, macam tu junior kan janganlah kita bully dia. Saya percaya lah benda tu dah tak ada dah, zaman sekarang dah tak ada cuma kita kata mungkin
dalam konteks sekarang kita bantulah kalau junior-junior ni kita cuba bantu dia orang, cuba bantu. Okey, dan yang penting juga dengan kat college ni you dekat dekat UiTM ni dengan pensyarah lah cubalah. Kata apa ni, saya percaya itu tak ada masalah kan, macam di dalam kelas apa semua okey, tak ada masalah kan. Tak adalah saya rasa pelajar melawan tu setakat ni saya tak jumpa lagi lah semua student UiTM baik-baik. Cuma mungkin dari dalam konteks lain lah, maknanya lebih orang kata lebih kita cuba yang lebih lagi. Maknanya itu biasa je, maksudnya kita beradab dalam kelas itu benda yang common, itu yang common. Kalau yang lebih lagi mungkin dalam bentuk kita doakan pensyarah kita, kan contoh pensyarah kita mungkin ada masalah ke ataupun tak ada masalah, kita setiap hari kita doakan. Kita doakan pensyarah guru kita. Ibu bapa itu mestilah. Ke ada yang tak? Kan sepatutnya kita doakan Sepatutnya setiap hari kita doakan ibu bapa kita, guru kita, pensyarah dan sebagainya kan. Itu kalau boleh Lepas tu apa ni? Yalah. Saya rasa sekarang pun tak ada dah. Zaman-zaman dulu kan pensyarah yang mungkin kita kata yang zaman saya dulu lah. Kalau zaman saya dulu macam-macam kan pensyarah. Macam-macam karakter lah. Tapi sekarang ni bagus. Kan kita tak ada dah kan. Semua baik-baik. Tambah-tambah lagi di Fakulti Perakanan UiTM Jengka. Semua bagus-bagus ya. Semua baik-baik. Apa ni? Apa ni? Apa ni nak kata? Kan macam kalau sekarang kita ada, kalau tak puas hati dengan pensyarah ke apa benda, kita tak tahu, mungkin ada kot. Kalau tak ada, slow talk lah. Slow talk ke apa benda ataupun berhubung secara personal dan sebagainya kalau ada masalah. Mesti ada mesti ada. Pensyarah ni tak ada masalah kalau kita berhubung baik-baik, tak ada masalah. Jangan pula nanti tiba-tiba aku tak puas hati dengan lecturer ni, kita pun letak apa benda. Dan ni kan ada sufo, kita tetap, kita letak markah dia rendah lah, biar pada muka dia dapat markah rendah. Tak, janganlah macam tu. Kalau ada masalah, berbincang dengan pensyarah. Tapi macam supo tu saya rasa kadang-kadang yelah, bukan tak ada isu sangat pun, kadang-kadang saya rasa tak ada pun student nak gunakan benda tu sebagai platform untuk orang kata revenge lah, revenge pensyarah apa. Mungkin yelah, you all ni sekarang ni kadang-kadang mungkin anggap benda tu nothing, tak penting. Anggap benda tu alah sekadar isi je lah. Jangan, benda tu penting sebab kalau maknanya kalau rasa benda tu boleh bantu pensyarah, bagilah penilaian yang baik-baik kan. Kecuali macam tadi lah, kalau ada masalah jumpalah pensyarah tu kalau ada apa-apa masalah dan sebagainya. Okey, saya rasa cukuplah kot setakat tu. Masa pun saya ingatkan sekejap tadi. Dekat pukul 5 lah. Okey, cukuplah kot. Setakat itu sajalah daripada saya. Maaf terlebih terkurang, tersilap dan sebagainya. Itu saja setakat kemampuan saya. Yang baik daripada Allah, yang kekurangan tu daripada diri saya sendiri. Terima kasih semua atas kesediaan mendengar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berusaha, Tuan Haji Azizi, atas ilmu yang dikongsikan. Semoga kita bersama-sama memanfaatkan ilmu yang diberikan. Hadirin sekalian, kita akan teruskan dengan aktiviti seterusnya, iaitu sesi menjawab kuis. Siswa dan siswi sekalian boleh membuka aplikasi Quizizz ataupun laman web Quizizz dan masukkan kod yang tertera di skrin.
Siswa dan siswi sekalian akan bermula menjawab kuis. Alhamdulillah, dah selesai sesi menjawab kuis kita pada petang ini. Tanpa melengahkan masa, saya akan mengumumkan pemenang bagi aktiviti kuis yang baru sahaja kita lakukan. Tahniah kepada May yang telah mendapat tempat pertama dan terima kasih juga kepada siswa dan siswi atas penyertaan anda dalam menjawab kuis ini. Bintang barat terbit petang, bintang timur terbit pagi. Jika tidak melarat panjang, ada umur bertemu lagi. Dengan berakhirnya sesi sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada petang ini. Bagi pihak majlis kami ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran di sepanjang majlis pada petang ini berlangsung. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bergambar, jom kita bergambar on kamera untuk record. Boleh on kamera. Oh, Aiman tu ada. Awal Aiman buka. Yang lain-lain buka. Ashraf Wafi, Ashraf Wafi, Fadlan,
Humaira, Hanisah, Alia. Saya tak reti nak buka apa page lain ni. Boleh buka? Kemal dah buka. Wafi, Ashraf, tu dia. Okey. Aiman dah buka. Fadlan, Anisah. Oh, saya sendiri tak buka. Tak apa-apa lah. Okey. Okey, seorang lagi. Alia Najwa boleh buka. Alright, jom kita bergambar 1, 2, 3. Ya, sekali ya. 1, 2, 3. Alright. Thank you very much. You all boleh lah tak. Sekejap. Sebentar. Lagi sekali. Sekejap. 1, 2, 3. Okey, apa nama tu, AJK Persida bolehlah tolong tangkapkan gambar sebab mungkin saya ni orang kata apa, tak tu lagi. Silakan. Perintah kat tedah ya. Tedah kat tedah. Okey. Dah. Okey ke? Alright. Okey. Okey, kalau ada soalan ke apa ke bolehlah message direct ke Azizi. Saya bagi pihak Fakulti Perakaunan mengucapkan tahniah kepada Persida kerana telah berjaya mengadakan ataupun menjalankan aktiviti yang pertama dan diharap seterusnya kita akan teruskan dengan aktiviti 2 minggu di sekarang yang mana tadi Haji Azizi ada sebut. Dia kata tentang sedekah dan sebagainya kan. Program kita yang kedua atau ketiga tu ada berkait rapat dengan bersedekah dan saya mohonlah pelajar, mahasiswi Fakulti Perakaunan terlibat dengan hebatnya lah untuk program yang seterusnya. Hari ni not bad, 100 orang. Hampir 100 lah tadi. Bagi saya itu adalah suatu nombor yang okey lah. Kita kena faham hujung minggu dan ada yang di kalangan anda semua ni dalam perjalanan balik dari kampung. Ada yang balik dan sebagainya. Jadi saya terima kasih kepada Persida dan terima kasih kepada sahabat saya Tuan Haji Azizi kerana memberi tazkirah yang bagi saya telah membuka mata hati kita untuk untuk menjalankan Ramadan kali ini sebagai Ramadan yang terbaik. Dengan itu terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita tasbih kafarah dan surah As-Surah. Okey. Okey, bye semua. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Salam. Terima kasih. Para pelajar diminta untuk mengisi link kehadiran di ruangan komen. Kita akhiri majlis kita pada petang ini dengan memohon kebenaran semua untuk bersurai. Selamat berbuka puasa.